Sepanjang Abang Jubah menghasilkan konten-konten tu, memberi awareness kepada masyarakat, ada tak ugutan ataupun apa-apa yang tak elok lah? Ada. Jujur saya cakap, Abang Jubah ada. Antara ugutan yang Abang Jubah dapat, dia orang bagi tahu yang Abang Jubah ni buka rahsia. Buka rahsia insurans. Sebenarnya benda ni bukan rahsia, Taufik. Dia bukan rahsia. Ini sebenarnya Abang Jubah cuba educate orang. Bila Abang Jubah dah berhenti kat Jasta, masuk ke workshop, dan Abang Jubah rasa inilah masa dia untuk Abang Jubah sharing. Apa itu insurans? Kenapa insurans? Apa insurans? Dan mengapa insurans? So bila Abang Jubah dapat educate, Abang Jubah rasa inilah jariah yang Abang Jubah boleh bagi dekat orang. Sebab insurans ni penting. Sangat penting untuk kita kan. Macam kita ambil life insurance. Kalau dulu waktu kita nak bayar life insurance ni, kita rasa macam benda tu berbazir. Tapi sekarang benda tu adalah kewajipan. Sebab kita tahu medical ni mahal. Sama juga dengan macam insurans kan, walaupun insurans kenderaan. So untuk kita keluarkan kos tu tak murah, mahal. Jadi kita ada insurans. So biarlah insurans yang tanggung kos tu semua. Kalau untuk kereta kita boleh tahan. Tapi untuk kereta orang tu siapa nak tanggung? Kita nak tanggung. Memang kita tak mampu. Katakanlah owner tu tetap tak puas hati, nak bawa ke mahkamah kan. Kalau Abang Jubah duduk kat tempat owner kancil tu, mahkamah lah. Penjara lah. Memang saya tak mampu nak bayar. Itu yang dia boleh buat kan. Dia bukan tak nak usaha cari, dia usaha cari. Kalau katakan dia memang ada duit, Abang Jubah rasa dia dah renew insurans. Dia dah renew pun insurans, tapi mungkin dia tak mampu. Jadi, dan dia perlu hidup untuk bekerja. Mungkin kereta tu salah satu kenderaan dia untuk cari rezeki kan. Walaupun dia tak ada insurans, tak ada lesen, dia tetap bawa juga.